Okey, korang, hari ni aku nak explain dengan super clear pasal rancangan pendidikan negara 2026 hingga 2035. Aku tu ramai yang blur lagi lah pasal benda ni kan. Apa benda plan ni kan? Apa kecoh sangat? Sebab simple, ini bukan plan yang kecil-kecil lah. Ini plan yang menentukan macam mana seluruh sistem pendidikan Malaysia akan bergerak untuk tempoh 10 tahun akan datang. Kalau kau ada anak, atau kau sendiri student, atau kau cikgu, atau kau geng yang suka bandingkan sistem dulu dengan sekarang, kau memang kena dengar video sampai habis. So hari ni aku nak explain semua yang penting dari sekolah rendah sampai ke universiti, sampai ke hal penginapan pelajar. Semua aku susun bagi senang korang nak digest. Okay, first kali, apa benda RPN 2026 hingga 2035 ni? RPN ni sebenarnya adalah blueprint besar untuk pendidikan Malaysia. Dia akan cover semua peringkat pendidikan. Dari sekolah rendah, ke sekolah menengah, ke TVET, ke pendidikan tinggi dan even struktur umur masuk sekolah. Dan tujuan dia adalah untuk jadikan sistem pendidikan Malaysia ni lebih moden, lebih tersusun, lebih adil, lebih fleksibel dan lebih relevan untuk dunia digital dan AI. Senang cerita, kalau sistem sekarang ni banyak benda outdated, plan ni nak repair balik lah semua benda tu. Okay, so RPN ni tak dibuat secara cincai lah. Dia ada 5 fokus utama. Yang pertama adalah mutu pembelajaran. Yang kedua adalah akses pendidikan yang adil. Yang ketiga adalah sumber yang cukup dan cekap. Yang keempat adalah keluasan ataupun flexibility. Dia dah tak rigid dah macam dulu. Dan yang kelima adalah kemampanan, iaitu boleh bertahan lama. Dan dalam semua fokus ni ada 49 prakarsa yang kerajaan nak laksanakan. Tapi jangan risaulah, aku takkan baca semua 49 prakarsa tu. Aku akan pick benda yang korang betul-betul nak tahu je. Okey, so ini perubahan besar. Mulai tahun 2026, Raja Ampat akan ada penilaian berpusat untuk 4 subjek, iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains. Tingkatan 3 pula akan ada peperiksaan sejarah bermula tahun 2027. Kenapa awal macam tu? Sebab sistem sebelum ni tunggu sampai darjah 6 ataupun PT3 baru nak test. Jadi kalau budak tu lemah dari awal, kita tak boleh nak perasan lah. So dengan ujian darjah 4 ni, cikgu dan parents boleh nampak awal lah kawasan mana yang anak tu ketinggalan. Dan masih ada masa 2 tahun nak dibaiki. So ini bukanlah nak pressure budak tu, tak. Ini nak bagi peluang supaya improve lebih awal dan bukannya last minute. So ini adalah bahagian yang ramai orang nak tanya lah. RPN tetapkan Bahasa Melayu dan Sejarah akan jadi wajib untuk semua jenis sekolah. Tak kisahlah kau sekolah kebangsaan ke, sekolah international ke, sekolah agama rakyat ke, sekolah jenis kebangsaan ke, ataupun sekolah aran Cina ke atau UEC, semua wajib ambil BM dan Sejarah sampai SPM. Dan kenapa? Sebab negara nak pastikan semua anak Malaysia ni, dari mana pun korang berada dan belajar, tetap ada common ground, iaitu bahasa negara, sejarah negara dan identiti negara. Ini bukan pasal nak sekat peluang, tidak. Ini untuk pastikan kita tak terpisah jauh sampai tak kenal asal-usul negara sendiri. Dan ini yang paling penting lah, walaupun Bahasa Melayu ni diperkukuhkan, Bahasa Inggeris pun naik sama level. Kerajaan nak standard Bahasa Inggeris ni dinaikkan sebab Malaysia ni banyak terlibat dalam perdagangan, banyak peluang kerja perlukan Bahasa Inggeris, dan dunia digital dan AI ni memang menggunakan Bahasa Inggeris, dan Malaysia nak anak Malaysia ni lebih kompetitif di mata global. So lepas janganlah ingat pula Bahasa Melayu je kuat kan, tapi Bahasa Inggeris ni ditolak. Tidak, dua-dua kena sama naik. So mulai tahun 2027, umur 5 tahun dah masuk prasekolah dan umur 6 tahun dah masuk darjah 1. Tapi relax. Kalau anak korang belum ready, umur 7 tahun masih dibenarkan masuk. Ini bukanlah untuk paksa budak tu belajar awal, tapi nak standardkan sistem dan bagi beberapa lebih pilihan. Sekarang ramai budak prasekolah dah start awal dah. Jadi sistem tu perlu diselarikan. Okey, ni antara part yang paling best. Budak sekolah lepas ni boleh pilih laluan kemahiran dan teknologi lebih awal. Laluan TVET, STEM, coding, robotik dan AI, semua akan dibuka seawal mungkin supaya minat budak ni boleh digelap dari kecil. Kalau kau jenis minat buat benda hands-on atau suka tech, sistem baru ni memang padu lah. Sebab tak perlu lagi tunggu sampai sekolah menengah atas baru nak explore lah benda ni. Dan kemudian, di setiap daerah ni ada 10 sekolah contoh. Ini upgrade fizikal dan kualiti lah. Setiap daerah seluruh negara akan dipilih 5 sekolah rendah dan 5 sekolah menengah untuk dinaik taraf secara besar-besaran. Tapi upgrade ni bukanlah sekadar nak bagi tandas tu elok, tidak. Tapi juga untuk bagi bilik guru selesa, supaya kualiti pengajaran subjek teras ni ada, dan juga peralatan moden dan juga tingkatkan kemudahan pelajar. Tujuannya supaya dijadikan sekolah ni adalah model untuk sekolah-sekolah lain. Dan juga mulai tahun 2026, tingkatan 6 dan matrikulasi akan dipindahkan di bawah pendidikan tinggi. Ini maksudnya sistem akan jadi lebih seragam, laluan pelajar lebih jelas, pelajar tingkatan 6 akan dilayan macam pelajar pendidikan tinggi dan standard pengajaran akan lebih tinggi. So kalau kau ambil tingkatan 6 nanti, vibe dia mungkin dah jadi macam universiti lah. Tambahan lagi, universiti akan tambah 3,000 tempat untuk kos-kos ataupun bidang-bidang yang jadi rebutan. Antaranya adalah bidang-bidang seperti undang-undang, akaunan, kewangan dan perbankan,
AI dan kecerdasan buatan, data science, sains komputer, komunikasi dan media, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. So ini memang berita baik lah sebab ramai yang dapat result bagus tapi tak dapat tempat sebab kota tu kecil. So aku boleh cakap sekarang ni peluang tu lebih luas. Okey, baik. Untuk pelajar yang miskin tegar dan juga pelajar OKU, kerajaan akan memperluaskan pendidikan percuma. Ini untuk bagi peluang kepada keluarga B40 dan OKU untuk masuk pendidikan tinggi tanpa beban kewangan. Dan juga masalah asrama mahal ni akan diselesaikan. Ini masalah besar jugalah kepada student kan. Sewa rumah sekarang ni mahal. Tapi RPN ni tetapkan bahawa JLC akan beli bangunan dekat universiti untuk dijadikan asrama murah, dekat dengan kampus, selamat dan senang nak akses ke kelas. So target permulaan dia adalah sebanyak 5,000 tempat penginapan baru. So ini memang game changer lah untuk student yang struggle nak bayar sewa. Okey, RPN ni juga akan dipantau setiap bulan. So ini penting lah sebab plan ni bukan sekadar dokumen kan. Semua kementerian terlibat kena lapor progres setiap bulan. Maksudnya kalau ada benda sangkut, kena cepatlah detect. Tak ada masalah, bolehlah selesaikan dengan cepat. Dan tak bolehlah jadi sekadar plan cantik atas kertas je kan. Because this is a long term plan. So kenalah ada disiplin sikit. So guys, itulah ringkasan penuh tapi senang korang nak digest pasal rancangan pendidikan negara 2026 hingga 2035. Kalau semua yang dirancang ni berjaya dilaksanakan, masa depan pelajar Malaysia memang jauh lebih cerah. Sistem lebih moden, lebih fleksibel, lebih relevan untuk zaman digital dan lebih adil untuk semua. So sekarang aku nak tahu korang setuju atau tak dengan perubahan ni? Korang rasa benda ni memudahkan atau menyusahkan? So drop pendapat korang kat bawah, aku nak baca satu persatu.